Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وقع. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pagi ni kita masuk wa ta'ala jadduka. Sesudah kita habis tentang subhanakallahumma sebagai satu rasa takjub kita kepada Allah, kagum kita kepada kehebatan Allah, lalu kita ungkap subhanakallahumma dari sudut kesuciannya. Itu rohani kita. Kemudian jasmani kita atau fizikal kita ialah wa bihamdika, dan dengan segala pujian engkau. Jadi dekat sini kita ingat kembali nikmat-nikmat yang ada pada kita, yang melingkungi kita itu sebagai suatu interpretasi kepada rasa terhutang budi kepada Allah. Kita pun sebutlah wa bihamdika. Kemudian wa tabarakasmuka itu baru ni sudut ketinggian, maknanya kedudukan, darjat Allah. Jadi sebab itu kita kata wa tabarakasmuka. Jadi kita sebut tentang kemenjadian. Kita luahkan kepercayaan kita kepada Allah. Lalu kita kata wa tabaraka, serba menjadi kebesaranmu, ketinggianmu. Hari ini kita nak masuk wa ta'ala jadduka. Apa yang ada dalam perkataan wa ta'ala jadduka ini? Pembawaannya begini, ta'ala itu maksud berlepas diri. Berlepas diri ketinggian Allah itu daripada makhluk-makhluknya. Itu maksud dia. Wa ta'ala maknanya maha tinggi Allah, tak terkait Allah, ya, tak tersentuh oleh makhluknya. Apa yang tinggi itu? Jadduka, iaitu kehebatan, keagungan, kebesaran, ketinggian. Jadi pada bahagian ini kita dalam proses melerai apa-apa unsur kebesaran makhluk sehingga dia menjadi kalang ganti atau awang-awangan, ataupun kita kata menjadi balam-balam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna wa ta'ala jadduka. Baik, kita tengok dalam kajian kita wa ta'ala jadduka ini. Dia duduk kat sini. Jadi ada nota yang saya baru hantar tadi, itu yang kita update, ya. Jadi sahabat boleh tengoklah. Semua ni ada insya-Allah. Wa ta'ala jadduka, terjemahannya dan ta'ala maha tinggi. Waktu dan ta'ala maha tinggi. Jadduka, keagunganmu. Jadi itulah saya kata tadi. Di sini kita mesti lepaskan segala unsur ketinggian, kebesaran yang ada dalam hati kita itu, leraikan. Sebabnya jaddu itu makna dia keagungan, kekuasaan, kemuliaan. Apa benda di luar lah. Ini soal dunia lah, soal kepimpinan, harta, pangkat, kuasa, apa lagi, darjat, kedudukan. Semuanya itu dia tertakluk di bawah jaddu.
Ringkasnya, Allah itu tinggi dari segala makhluk. Jadi jangan adalah dalam diri kita makhluk yang kebesarannya, ketinggiannya menjadi saingan kepada Allah. Jadi Allah itu tinggi tak tinggi tak boleh dicapai oleh akal kita. Dia punya keagungan dia. Jadi sebab itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita amal dalam solat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, bila baginda rafa'a ra'sahu, baginda angkat kepalanya minar ruku', daripada ruku'. Kan dia ruku' kemudian i'tidal. Apa Rasulullah cakap? Rabbana lakal hamdu. Itu. Ini hadis ni disebut ketika menerangkan makna jadu. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau. Sesudah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah itu, di bawah tajuk al-jaddu ini, kita cakap Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau segala pujian. Sebanyak mana? Mil as-samawati, penuh langit. Itu. Sebab tu rugi tak kata dalam solat benda ni. Sebab kita nak wirid selepas solat, Alhamdulillah, 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 penuh langit bumi, tak terbuat. Jadi dalam solat ni ada hadis Nabi sebut, cara kita nak berzikir, bertahmid ini, dia cakap, Rabbana lakal hamd. Bagi engkau, bagi kami, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala pujian. Segala pujian tu maksudnya kalimah lakal hamdu hanya bagi engkau. Laka dulu, laka duduk depan tu maksudnya khusus, hanya khusus, hanya untukmu, hanya untukmu. Alhamdu, segala rasa puji, segala rasa kagum, segala rasa hebat. Jadi kalau kita sebut lakal hamdu, tapi kita kagum lebih kepada dunia lagi daripada Allah SWT, tak capai lah. Jadi makna dia nak betul-betul di hati kita, kita kagum. Bagi Allah segala pujian. Sebanyak mana tu? Yang tu tadi tu tahap kepujian kita kata. Lakal hamdu, kualiti dia. Hanya bagimu segala pujian. Maknanya yang lain tak layak dipuji. Jadi itu dia punya, kita panggil penghayatannya. Banyak mana pula nak puji? Mil as-samawati, penuh langit. Wal mil al-ardi, penuh bumi. Tu 2-3 kali tu perkataan mil'a ni. Cuba hati. Kat sini ada mil'a. Mil'a. Tu sahabat tengok. Kat sini ada mil'a lagi. Kamu dekat sini ada mil'a lagi. Penuh tu. Mil as-samawati, penuh langit. Langit-langit yang 7 tu lah. Wa mil al-ardi, penuh bumi. Sebut lagi. Wa mil ma syi'ta min syai' ba'du. Dan penuh apa yang kau mahu daripada apa jua sesudah langit bumi tadi. Ahlas sana'i wal majdi, segala ahlas sana'i wal majdi ni, segala orang-orang yang sedang memuji engkau dan memuja engkau. Jadi kita tumpang pujian ahli-ahli zikir, pujian ahli-ahli yang memuja Allah. Kita tumpang. Masya Allah. Dalam solat yang sependek itu. Mil as-samawati wal ard. Wa mil al-ard. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebanyak mana? Ahlas sana'i wal hamd. Ahlas sana'i, segala ahli puji, wal majdi, dan keagungan. Lepas tu kita tambah lagi haqqun ma qala al-'abd. Benarlah apa yang disebut oleh sekalian hamba. Kulluna laka 'abdun.
semua kami ni bagi kamu hamba je. Kita tumpang orang lain. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi. Hakun ma qala al-'abdu wa kulluna aka 'abdu. Masya Allah. Itu satu tu sahabat kena baca. Tapi kalau solat jemaah saya tak tahulah sempat ke tidak. Saya duduk pergi tengok rata-rata solat jemaah ni express. Express. Tak sempat ni kita nak kata ni. Yang kemudian habis tu nak buat macam mana? Wallahu a'lam. Sahabat, yang tu masalah besar dalam solat hari ni. Solat jemaah tu express. Kita tak sempat nak hayati solat. Tu. Kalau kebetulan dari kalangan kita jadi imam, tak payahlah express sangat. Bacalah benda ni. Tak ada apa dah nak kejar sebenarnya. Nak kejar apa sangat. Ini penting. Solat kita tu buatlah tu. Kemudian sesudah kita baca yang tu, tinggi dah Allah tadi, Ta'ala jaddu Rabbina kan. Kita baca satu lagi doa. Allahumma, wahai Tuhan, la mani'a, tidak ada penegah. Kalau engkau nak beri, lima a'taita, kepada apa yang kau nak beri, tak ada siapa yang boleh halang. Ni tolong bacalah doa ni untuk apa-apa hajat. Ni dia panggil, nak kata doa, tidak doa ni semua ni. Pujian. Tapi pujian dalam bentuk meminta. Itu. Dia sebenarnya munajat. Tapi minta tapi dalam bentuk munajat. Itu maksudnya. Jadi kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Jadi contoh macam ni lah. Saya sekarang datang jumpa awak ni sebab awak je yang boleh tolong saya. Saya rasa. Jadi orang tu faham dah. Kita nak minta tolong. Okay. Allahumma, wahai Tuhan, la mani'a lima a'taita. Tidak ada penghalang kepada apa yang kalau kau nak beri. Wala mu'tiyah, tapi tidak ada pemberi. Lima mana'ta. Bagi apa yang kau nak halang. Jadi apa kita nak kata betul kat niat kita kat sini? Yang memberi ke, yang menghalang ke, bukan daripada makhluk tu, tapi daripada Allah. Maka contohlah, kita pergi minta tolong dengan seseorang. Tiba-tiba orang tu beri. Jangan teruja sangat. Kerana yang memberi itu Allah. Cakaplah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Kerana yang memberi itu Allah. Tapi kadang kat situ kita terpaling. Kita akan nampak yang beri itu manusia. Ya. Yang kedua juga, wala mu'tiya lima mana'ta. Kadang dia tak beri. Kita minta tolong, dia tak beri. Maka jangan kecewa. Sebab yang tak beri itu bukan orang itu. Allah itu. Allah tahu bahawa benda itu tak sesuai untuk kita. Ada cara lain Allah nak tolong. Wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi tidak akan ada yang mampu memberi kepada apa yang Allah Ta'ala nak halang. Last kali poin kita kat sini. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini ayat yang paling mahal. Yang saya nak minta, kita fokus hari ini. Jadi, sahabat semua, saya besarkan ayat ini. Saya nak bagi tahu apa. Tajuk kita kat situ. Maknanya, dalam hidup ini, al-jaddu tu ada pada makhluk. Ada juga pada Allah. Tetapi yang ada pada Allah itu lebih tinggi. Sehingga Allah mengatakan wala yanfa'u, dan tidak akan memberi guna. Zal jadda minkal jaddu. Maknanya kalau Allah Ta'ala sudah memberi keagungannya, maka ketinggian-ketinggian yang ada pada makhluk lain tu tak berguna lagi ketinggiannya. Jadi bila ada ketinggian daripada Allah, al-jaddu itu daripada Allah, sahabat, maka waktu itu ketinggian-ketinggian yang ada pada makhluk tadi menjadi tidak berguna. Jadi sahabat kena ingat tu.
Saya pun kena ingat, sahabat kena ingat. Sebab apakah saya kata macam tu? Seringkali kita terkecewa apabila kita minta tolong, mengadu apa semua, orang tak peduli. Jadi kalau kita terkecewa, tersentuh apa semua sekali tu, mana jiwa kita tak betul lagi. Jiwa kita masih kemakhlukan, bukan ketuhanan. Sebab jiwa ketuhanan ini, dia akan melihat segala-galanya dari Allah. Iaitu la yanfa'u. Tidak akan memberi guna. Zal jaddi. Kepada orang yang mempunyai keunggulan. Minka. Bila datang dari engkau ya Allah. Al-jaddu. Ketinggian. Jadi maksudnya macam ni. Kalau kita nak faham sungguh. Kita minta bantuan, minta tolong. Harapkan sesuatu daripada seseorang. Tiba-tiba orang tu tak bagi. Bermakna. Ada ketinggian Allah yang akan sampai kepada kita. Sehingga ketinggian makhluk tadi terhalang. Gitu. Jadi, itu cara yang sebetulnya kita fikir. Di waktu itu, baru kita jadi tauhid. Baru kita jadi tauhid. Jadi, payah juga bab ni, saya cakap ni. Bukan payah sangat. Kita panggil sering tertipu juga kita bab ni. Sebab kita akan lebih nampak makhluk, bukan lebih nampak Allah. Jadi waktu kita bercakap, minta tolongnya seseorang tu, kita nampak dia yang bercakap. Kita tak rasa itu dari Allah. Itu jadi kita pun, kalau dia tolong, suka sangat, awak baiklah dengan saya. Saya suka awak. Awaklah kawan sebenar saya. Dah syirik dah. Jadi orang lain tak kawan sebenar lah. Macam tu. Tapi bila tak dapat, alah dia tu. Macam tu lah. Alah dia tu. Bukan boleh percaya. Masa senang je. Bila susah, kan nak tolong. Sahabat. Allahu Akbar. Macam mana? Itu dia punya kedudukan. Jadi kesan dia dalam hati, bila kita faham tu, kita akan rasa kerdil lah. Rasa kerdil sangat. Bila kita faham benda Tuhan sahabat. Tak ada apa. Kita tak ada makhluk. Kita hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sahaja. Jadi sebenarnya apabila makhluk semua memulau kita itu, sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Tapi kita tak sedar. Jadi saya tak sedar, sahabat pun mungkin tak sedar. Kita pun terpalinglah kepada kecewa, frust, masuklah duka, sedih, stres dan sebagainya. Waktu itu menumpanglah syaitan tadi. Dan apabila kita faham benda ni, la yanfa'u zal jadi minkal jadi ni, akan hilang rasa ego. Akan hilang tu. Ego kita, takbur kita akan hilang. Sebab tak ada apa kita nak takbur dengan Allah SWT. Hebat Al-Jaddu ni. Ya. Dan dalam hati kita akan didatangi rasa gerun dan hormat kepada Allah. Jadi kita rasa, ya Allah, besar sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Benda itulah. Ini sahabat semua. Jadi waktu itu, waktu kita baca, wa ta'ala jaddu rabbika, maha tinggi keagungan Tuhan kau. Wa ta'ala jadduka, itu maha tinggi keagungan kau tu. Di sini kita perlu rasa, aku ini hamba kecil. Berdiri di hadapan raja segala raja. Macam itulah. Sahabat semua. Sebagai cerita tambah sikit. Untuk menguatkan lagi kefahaman kita. Kalimah jaddu rabbina ni. Wa ta'ala jadduka yang kita duk baca ni. Ada dalam Quran. Bukan kata sebut-sebut macam tu, dah ada. Iaitu di awal surah Al-Jin. Sahabat buka surah Al-Jin. Ya, ayat 1 sampai ayat 7. Ada cerita dia. Di mana ketika Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, jin dengar bacaan Quran yang Nabi SAW baca pada malam baginda bermunajat di kebun Tamar Ibn Rabi'ah itu. Di kebun anggur itu. Ketika baginda balik daripada Taif, apabila di pulau, jadi baginda bermunajat, bersolat, katanya lah dalam kebun tu.
Maka jin datang. Jin dengar bacaan Nabi. Lalu Allah cerita kepada Nabi SAW apa yang berlaku bila jin tadi dengar. Okey. Lalu Allah Ta'ala kata, Qul, beritahu wahai Muhammad kepada umatmu. Uhiya ilayya, telah diberitahu, telah diwahyu kepadaku, annahu sebenarnya istama'a nafarum minal jinni. Ada satu kumpulan daripada jin telah mendengar bacaan Quran. Lalu mereka berkata, jin kata apa? Inna sami'na. Sesungguhnya kami telah pun mendengar Quranan ajabah. Jadi ini maksudnya bila jin dengar, dia balik jumpa kaum dia, dia cerita Quran yang dia dengar daripada jin dengar daripada Nabi tadi. Jadi dia cakap kepada kaum dia, dia kata apa? Inna sami'na. Sesungguhnya kami, sekumpulan kami tadi, telah mendengar Quranan ajabah. Quran yang sangat mengkagumkan. Apa dia mengkagumkan tu? Kekuatan Quran tu dia ajaib kat mana? Jadi sahabat semua, Quran dan ajabah ni Quran yang ajaib. Jadi pada Quran tu ada keajaiban. Apa dia? Yahdi ila rusydi. Dia mengajar, dia boleh memandu manusia ke jalan yang benar. Yang ni kita duk cari hari ni. Yang semua orang duk cakap, orang tulis buku, orang tulis apa lagi? Ni, Yahdi ila rusydi ni kita duk cari. Mengajar manusia ke jalan petunjuk, jalan betul. Ini sahabat semua. Sahabat baca Facebook lah, komen itu ini. Yang banyak-banyak tu, yang mana berasaskan rusdun, iaitu keintelektualan, kecerdikan. Jadi, maksudnya dia punya kekuatan Quran tu boleh mengembalikan kita kepada kewarasan. Apa nama lagi? Kesedaran yang benar. Sikap yang betul, keputusan yang tepat, kesimpulan yang jelas, macam tu. Jadi maksudnya, Yahdi ila rusydi ni, tak, dengan Quran tu, kita tahu solusi. Kita dapat jawapan. Tu maksud arus tu. Ya? Tanpa ada guru, tanpa ada apa, dengan Quran je. Bukan kata tak berguru, tapi Quran tu memandu kita mencari ilmu, mencari guru yang bagaimana. Bukan ikut baca, bukan ikut dengar. Telan dia semua. Ya, bukan. Dia Yahdi ila rusydi. Itu jin kata tentang Quran tadi. Fa'amanna. Maka bila macam tu Quran kami dengar, kami pun beriman. Dan dia kata apa? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu dia punya guideline kepada rusdun. Guideline kepada rusdun ini iaitu walan nusyrika, dan kami tak akan terdorong kepada syirik bi rabbina, dengan ketuhanan Tuhan kami, ahada, walaupun seorang. Jadi di sini sahabat, ciri cerdik ini ialah bila kita beriman kepada Allah, kita sudi terima Allah. Jadi dalam diri kita, pertama sekali, dia akan terdorong, rasa terbuka hati. Rasa sudi dia nak pergi kepada Allah Ta'ala. Kemudian, dia akan memandu kita untuk tidak mengganggu ataupun mencerobohi kedudukan ketuhanan Allah. Jadi tak ada nak bawa saingan, balam-balam, awan-awangan apa semua. Tak ada. Kita tak nak bawa tu benda-benda tu. Kita tak bawa. Itu maksud dia. Fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Lepas tu, jin kata lagi. Itu cerita yang pertama. Keajaiban Quran. Cerita yang kedua, wa annahu, dan sememangnya. Dia kata, jin kata, ta'ala jaddu rabbina. Memang sungguh tinggilah kehebatan ataupun keagungan Tuhan kami ni. Maksudnya tinggi tu, kenapa dia kata tinggi? Tak tercapai, tak tersentuhkan oleh makhluk. Jadi yang kita sebut wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi jaddu makhluk itu tak sampai kepada jaddu Rabb. Jaddu makhluk itu ada, tapi dia tak sampai mengganggu jaddu Rabbina.
Sehingga sampai apa? Mattakhadha sahibatan wala walada. Jadi mana Tuhan kami ni, dia tak ada teman perempuannya ataupun anaknya macam kita. Jadi mattakhadha sahibatan wala walada tu dia panggil pembayang. Pembayang kepada bagaimana tingginya zat Allah tadi. Tingginya zat Allah tadi tu macam mana? Ya. Jadi sebagaimana kita dengan isteri dan anak. Sering tak anak dan isteri menjadi saingan kepada Allah? Ataupun suami menjadi saingan kepada Allah. Sehingga kepentingan isteri kita, kepentingan anak kita, suami kita, kadang-kadang lebih besar daripada kepentingan Allah. Cuba cek. Sedangkan Quran kata, mattakhadha sahibatan wala walada. Itu dia tidak akan ambil apa nama ni sebagai sebarang isteri ataupun anak. Maksudnya unsur-unsur tadi tak ke hidup kita ni duk kalut dengan anak, isteri, suami, tak betul lah. Jadi sebab tu kat sini dia kata jaddu rabbina tu diterjemah, ini diterjemah dengan jalal. Itu dia. Diterjemah dengan jalal. Itu jaddu rabbina. Ini siapa? Mujahid. Jalal ni ketinggian lah. Qatadah pula jalal juga. Jalaluhu. Wa azamatuhu. Ditambah lagi. Keagungannya. Wa amruhu. Urusannya. Luas maknanya tu. Ketinggian, keagungan, urusan. Jadi apa juga urusan tak boleh lebih tinggi daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sudi, dia terjemah urusan juga. Amru Rabbina. Itu maksud. Ya, sahabat semua. Abu Darda, Mujahid dan Ibnu Jurayj, dia kata, zikruhu. Ini. Zikruhu. Ini payah. Ini apa? Lain sikit. Apa maksud lain? Zikir kita kepada Allah tu pun kalau boleh, nak lebih tinggi daripada zikir kita kepada selainnya. Jadi, yang mana banyak masuk otak kita? Allah SWT ke diri kita? Ataupun urusan kita, anak-anak isteri kita. Kalut lah kita. Kalut. Sebab itulah bila solat, dia suruh baca ni. Dia suruh baca. Wala yanfa'u zal jadda minkal jaddi. Ni disuruh baca. Supaya kekalutan makhluk tadi dapat dileraikan. Itu saya kata, ta'ala jaddu rabbina tu. Itu untuk wa ta'ala jadduka tadi. Mana dah ni? Wa ta'ala jadduka ini. Dan maha tinggi maha tinggi keagunganmu supaya kita leraikan benda-benda ni semua. Okay. Jadi sahabat semua, itu kedudukan. Jadi dalam ayat ni dia sebut apa lagi? Dia cakap wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata. Lepas tu jin sebut lagi lah cerita-cerita lain mengenai dia kata ada syaitan-syaitan dari kalangan kami ni sebut yang tak betul kepada Allah. Dan kami yakin bahawa sepatutnya manusia dan jin ni tak sebut yang pelik-pelik kepada Allah. Tu baca sendirilah. Dan yang kelima dia kata ada juga daripada ni unsur-unsur ta'al juga. Ta'ala jadduka tadi. Ada juga lelaki wa kana rijalun minal insi wal jin. Ada lelaki daripada jin dan manusia. Annahu kana rijalun minal insi. Ada lelaki daripada kalangan manusia tu ya'uzuna bi rijalin minal jin. Dia pergi minta berlindung dengan lelaki daripada jin. Fazaduhum rahaqa. Maka kalau kita minta berlindung dengan jadi kita minta berlindung dengan jin akan makin tekan kita. Kan dulu kan orang tua-tua kita kalau lalu dekat pokok seram, pokok besar, tok tumpang lalu. Tok jangan ganggu anak cucu tumpang lalu. Jangan sebut benda-benda macam tu. Tu dia akan membuka pintu kepada jin tu rasuk kita. Okey. Jadi dan ada di kalangan mereka tu mengatakan bahawa Allah tak akan bangkit seseorang. Jadi ayat 4, 5, 6, 7 ni saya tambah je lah sebagai dialog jin, sahabat boleh baca sendiri. Tapi yang penting kat sini jaddu rabbina. Yang jaddu rabbina, jaddu kami. Macam mana benda ni
kita boleh guna sebagai peluntur. Jadi macam kita kata, kalau kita basuh tandas, tu ubat pembersih. Macam mana kita nak lunturkan tautan-tautan dunia daripada hati kita. InsyaAllah sahabat semua. Baca ya dalam salat kita. Jadi sebab itu dalam salat kita ni kita baca Subhanakallahumma, tu ta'ajub. Wa bihamdika, terhutang budi. Ingat budi Allah. Subhanakallahumma, ingat kehebatan Allah. Wa bihamdika, ingat budi-budi Allah. Kita terkenang budi Allah. Wa tabarakasmuka, ingat kemenjadian, ketinggian Allah. Ni kekuasaan ni, power. Kekuasaan, power. Maksudnya kita bergantung kepada kebesaran dia. Tabarakasmuka, ketinggian dia. Hari ni wa ta'ala jadduka. Kita kikiskan segala tautan-tautan makhluk yang mengikat kita. Esok insyaAllah wa la ilaha ghairuka. Ini masuk bahagian penyembahan. Ketundukan, sujud hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tu. Ada sahabat kita kata, oi beratnya nak bawa makna. Tak berat. Ambil yang ni je, letak dalam kepala. Yang saya cerita tu nak bagi faham je. Jadi apa dia subhanakallah, rasa ta'ajub. Bihamdika, rasa terhutang budi. Tabarakasmuka, rasa tingginya kehebatan Allah. Wa ta'ala jadduka, rasa rendahnya kehebatan makhluk. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum. Iyana wa iyyakum. Assalamualaikum.